Arak tak ada kaitan pun dengan kaum Cina dan India. Sebab orang Melayu pun ramai yang minum arak. Korang pergi je lah dekat Bukit Bintang tu, pergi dekat Trax. Korang nampak kan semua tu. Dan mangsa yang dilanggar oleh pemandu-pemandu mabuk ni pun, yang mati ni pun ramai Melayu, Cina dan India juga. Jadi bila kita bising tentang isu arak ni, janganlah ada kaum yang trigger. Lepas tu nak mempelekehkan kaum tertentu. Dia tak ada kaitan dengan kaum. Kita nak hukuman mati dikenakan pada pemandu mabuk yang melanggar orang sampai mati. Itu saja, bukannya kita minta kerajaan supaya haramkan penjualan arak terus sebab kita tahu itu adalah hak orang bukan Islam nak minum arak. Ni asal kita bercakap tentang isu arak je tiba-tiba nak kaitkan dengan dadah pula. Dadah ni dekat Malaysia sejak dulu lagi dah diharamkan jual, diharamkan guna melainkan untuk berubat kat klinik lah. Dan berapa ramai dah orang Malaysia yang dah kena hukuman mati disebabkan dadah. Tapi tak sama macam arak. Arak bebas dijual dan bebas diminum. Dan pemandu mabuk yang melanggar orang mati pun ada tak yang kena hukuman mati. Jadi tolonglah jangan trigger dan tolonglah faham bahawa bila kita bercakap tentang isu arak ni, dia tak ada kaitan tentang hak orang bukan Islam untuk minum arak ataupun nak menekan kaum tertentu. Tidak, ini tentang keselamatan, tentang nyawa. Nak minum arak, minum. Nak minum sampai mabuk, tak ada apa masalah. Cuma kita minta jangan memandu. Sebab bila kamu memandu waktu kamu mabuk, kamu melanggar orang dan orang mati. Kalau tak mati pun cacat. Itu saja. Repost dan share video ni biar semua orang faham bahawa isu arak tidak ada kaitan dengan isu kaum.